Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya sekarang, iaitu Muhammad Amir bin Muhammad Zaki daripada Bandar Seri Astana Sungai Petani Kedah Darul Aman. Untuk video pada kali ini, saya ingin berkongsi salah satu daripada hobi terbaru saya, di mana hobi ini tidak memerlukan kos yang tinggi dan juga salah satu daripada hobi yang cukup diminati oleh pelbagai kaum. Hobinya adalah salah satunya hobi membela ikan peliharaan ataupun ikan laga. Untuk video pada kali ini, saya ingin tunjukkan kepada anda video cara bagaimanakah ikan laga mengawan. Saksikan. Tadi anda telah pun menyaksikan bagaimanakah proses mengawan yang telah dilakukan oleh ikan laga. Jadi jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun sebarang komen yang bernas, yang positif, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah ni. Jadi sebagai kita bertukar ataupun berkongsi pendapat untuk kita memiliki seekor ikan laga yang begitu berkualiti. Nantikan kemunculan video saya selepas ini. Saya akan melawat ke setiap kedai-kedai ikan perhiasan khususnya di kawasan Sungai Petani ini untuk memberikan info kepada anda bagaimanakah cara tips-tips untuk menjaga ikan peliharaan dan juga ubat-ubatan yang diperlukan untuk merawat ikan-ikan yang dalam berpenyakit, dan juga kedai-kedai ini yang menjual mungkin mempunyai promosi yang menarik untuk kita dapatkan dengan harga berpatutan. Jadi tunggukan kemunculan video saya selepas ini. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua blogger-blogger, semua penulis-penulis yang memberikan info di Google. Seperti yang kita tahu, kita mendapat pelbagai ilmu. Mungkin anda juga adalah salah satu daripada pemilik kedai ikan perhiasan yang mungkin berkeinginan untuk menjemput saya untuk membuat video di premis anda. Sila hubungi di talian yang tertera. Itu saja setakat ini video daripada saya, Muhammad Amir, dan jumpa lagi. Bye bye.